Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dalam channel Uwas Al-Qarni. Pada hari ini saya akan main game Roblox lagi, tapi kali ini lain lah. Okay, so hari ini saya akan main game Roblox, iaitu Lebuh Raya Perak. Lebuh Raya Perak. Nampak tu bendera Perak dia. Okay, so sebelum kita mulakan game, korang jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe sekali dengan lonceng tu ya. Okay, tanpa melengahkan masa, jom kita main sekarang. Okay, so ini dia. Okay, ini dia bandar Diraja Kuala Kangsar. Okay, itu dia. So kita akan spawn kereta terlebih dahulu. So inilah spawn dia. Okay, ui banyak yang kereta. Okay, so kita akan naik yang mana dulu nak naik mana dulu ya? Kita nak naik apa dia ada jenis kereta dia lah. So kita ambil yang kita ambil yang inilah. Okay, mana kereta ni? Air mana kereta dia? Air lah. Ambil lah. Mana keretanya? Sudah. Sudah. Mana kereta dia? Kereta dia mana? Kejap. Aduh, mana dia ni? Kita naik Tesla. Ni baru ada. Okay, so kita dah boleh naik lah. Bismillah. Drive. Iyalah drive. Mana tempat drive dia? Oh, situ. Oh, Tesla dia sebelah kiri drive dia. Okay. Oh, tak boleh dia apa? Dia tak ada dia punya apa? Yang untuk kaki tu. Yang tekan-tekan tu. So kita pakai kereta lain. Mana kereta Malaysia dia? Kereta wajah. Okay, kita naik. Ni baru betul. Okay, kita start bismillah. Balik. Tak ada belok-belok. Don't belok-belok, straight je. Alamak. Ini dah masuk ini mana ni? Ya Allah. Ini dah masuk ini mana? Ini ke Perak ni, ini ke Malaysia ni. Ohio nama dia ni. So kita buat sini. Sini. Ada sekolah dia. Okay. So sikit ada nak move in the car. Nak ni tahan ni.
faham. No, jatuh. Itulah akibat dia tak baca doa naik kenderaan awal-awal. Alah. Jalan sana pula. Dekat sebelah ni lah. Mana nak tahu. Okay. Tadi ada wajah kan. Oh ni. Mana saya tekan tadi. Bismillah je. Bismillah. Subhanallah. Safarana hazan kunna mu'minin. Wa inna min rabbina qalibun. Belok sangat. Okey, jom kita gerak. Kejap. Stop. Mesti orang macam mana straight je lah. Yang ni kita stop dulu. Okey. Kita baca dulu tempat dia. Okey. Depan Alustar dengan Georgetown. Okey. Ke depan. So kita nak pergi. Kita pergi KL lah. Kita pergi KL lah. Ya. Kita pergi KL. Okay. Terus. Kita pergi KL. Kuala Lumpur. Walaupun nama game dia dekat Perak kan. Tapi kita boleh pergi mana-mana tempat lah. Ini gerak kereta ni dia macam. Nampak? Sebab tu nak bawa kereta ni dia kena profesional. Kena ada lesen juga ya. Yang tak bawa kereta tanpa lesen tu sudah ni korang untuk korang cakap nak kan. Sudah lah untuk ke alam lain lah. Ni kita pergi tak tadi. Alamak. Tadi ada signboard kan. Al-Mu'an ke tempat ni. Ini termas. Al-Mu'an ke. Sekejap. Jauh. Okey, pergi KL sini. Nak pergi KL sini lah. Sebut dah di jalan dia. Okey. Pergi KL kena lalu hujung. Dia ni di stesen sikit. Letak nama tempat ini biasanya kat signboard. Ini letak kat atas sana. Memang power. Memang hebat. Alamak. Okey. Lama. Sudah. Mungkin sudah jadi. Sebab tu nak buat kereta ni kena ada lesen dan profesional. Kalau yang ada lesen tapi tak profesional lah. Masuk payahnya. Saya minta nak ambil lesen. Yang promo. Cahayanya terangnya keluar lah. Nak pergi KL. Lepas nak pergi KL jangan pergi. Nampak tak? Sebab tu kalau bawa kereta betul-betul kena bawa betul-betul. Jangan di dalam
selalu dalam jenis ini seorang je. Tapi kalau korang minta macam saya ni nak main ramai-ramai, on je. Okay. Tapi yang ni saya first time buat konten yang game Roblox semua. Jadi kita mulakan dengan basic dan original. Maksudnya dia asas terlebih dahulu. Nampak? Baru masuk asas, baru masuk basic dah ni lah. Okey. So kita baca dulu signboard dia. Apa sana? Pergi KL depan lah. Okey, KL depan. Ini sini sikit ni. Sini sikit. Kalau nak pergi KL, kena pergi straight. Sebelah sana tu. Kita dia lah. Kalau nak pergi tu. Kalau saya nak pergi KL lah. Jadi saya pergi KL je. Sebab saya nak pergi KL ni. Saya dekat Putrajaya. Mimpi sangat pergi KL ni. Okey. Tengok. Laju dia bukan lebih je. Kalau korang tak main laju tu, bawah tu. KM Hills. Nampak tak tuan-tuan dan puan dan juga rakan-rakan dirahmati Allah sekalian? Nampak tak? Nak pergi KL tapi kena scam, jalan tutup. Bukan jalan tutup, tak bina lagi kot. So nampaknya kita kena scam lagi. Cakap kan ni kan. So kita terpaksa lalu sini lah. Tak apa, tak payahlah. Kang jumpa pekan lah. So kita terpaksa lalu mana? Kita terpaksa pergi Ipoh lah. Kena lalu sini. Kita lalu sini, kita terpaksa lalu lain. Mak kata pepatah, air yang tenang jangan sangka tiada buaya. Sekarang kita pergi KL, jangan sangka jalan KL tu ada. Jangan sangka jalan tu sentiasa ada. Lah jalan tutup atau jalan tak bina lagi, lala jatuh, meninggal terus. Innalillah. Tapi dalam game je lah. Nasib baik dalam game dia. Okey, ini kita tahu ni. Dia pun nak keluar kan. Suruh dah lah. Naik ni lah. Apa ni? Ni. Ni Honda kan. Berat lemas Sekejap saya nak. Lama. Nampak? Sekejap. Nampak bunyi enjin dia pun dah ni dah. Rasa kuat dah. Kampung sikit game ni. Asal bunyi kereta lain-lain tau. Bunyi kereta real life lain. Bunyi kereta dalam game lain. Nampak? Nampak tak? Lepas tu kena sekarang tak tahu kita dah lalu mana. Nampak tak? Dah jatuh. Longkang dah. Angkat dah mesti longkang ni. Sudah. Sidenya. Naik kereta lain lah. Mana masuk longkang ni? Saya tak masuk longkang. Ada apa longkang ni? Ada apa Ada apa tak boleh. Ada tuan rumah. Assalamualaikum. Tak boleh masuk. Erik, nama dia Erik. Mana muka? Ni muka dia. Apa muka dia macam tu Assalamualaikum. Apa? Tak ada bonbon. Apa ni bang? Rumah abang tak ada bonbon ni. Miskin sangat bang. Saya bukan nak kutuk bang. Ni dah masuk rumah taman dah. Tak, ni kalau sewa ni
Rumah abang ni tak ada bumbung. Yang lain semua ada bumbung. Rumah abang ni je tak ada bumbung. Pelik. Okey, kita nak kereta mana ni? Aduh, asyik kena scam je. Lepas tu dah accident tadi. Ni yang geram ni. Nak buat kereta kena profesional. Okey. Alamak, ni dah masuk untuk mana? Apa sebab ni tak boleh keluar? Astagfirullahaladzim. Itulah nak bawa kereta ni kena profesional. Jangan jadi macam saya je. Tadi dah kena scam lah. Kata nak pergi KL. Salahnya jalan pun tak kena lagi. Sebab kata berpatahnya. Tapi yang ni saya rasa sendiri lah. Yang raya yang tenang. Jalan yang panjang. Dia raya panjang. Jangan. Nampak tak? Dah masuk longkang lagi. Nampak tak? Oh, ini pekan je. Tengok je apa dalam ni. Tahu dah. Mesti fake kan? Tahu dah. Mesti fake punya. Gambar je real. Fake. Fake. Kenapa fake Betul dah ramai yang tak main game ni Rupanya dia punya pekan. Dia punya game dia fake. Dia punya bangunan dia fake rupanya. Palsu orang kata lah. Dah jom. So disebabkan gangguan komunikasi macam ini. Apa kata alamak, hak laju sangatnya. Itu lalu atas. Adilan ni kita adilan. Kena scam.
Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Itulah dia. Tak jadi pergi Ipoh sebab jatuh accident. Kesiannya lah hai. Kesian lah kan. Jadi kita mengakhiri dengan kita mengakhiri dengan jatuh bunuh diri. Tapi kalau betul-betul bunuh diri ni berdosa sebenarnya. Dosa besar ke dosa kecil. Tapi dia berdosa lah. Kalau dalam game tak apa. Tapi jangan tiru aksi pula bukan nak bunuh diri. Mengakhiri dengan terjun dan yelah Roblox kan dia kalau dah meninggal, dah mati, dah kena reset, hidup balik. Roblox yang lain. Okey. Minat ni. Dah apa? Jadi saya rasa itu saja video kita kali ini ya. Allahuakbar. Memang game kali ni agak stres ya. Sebabnya tadi dah kena scam lah, jatuh lah semua kan. So tapi tak apa dah. Kita biasakan perkara ni sebagai kenangan. Sebab apa? Kita mengimbau kenangan. Dan bila kita fikir balik apa, bila kita besar nanti mesti teringat kenangan. Tapi pada pendapat sahajalah kan, mungkin perkara tu sangatlah kelakar kan. Macam juga dalam hidup reality atau real life ni. Kalau kita kenangkan hidup masa kecil, sekarang kita dah besar, bila kenangkan balik, rindu kan. So itu semua perkara biasa lah. Okay. Jadi itu saja video kali ni. Dengan mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.